dan label yang sebegini rupa. Okay? So Jim, experience saya buat grading saya ada pelbagai experience yang mana katakanlah satu kad ni kita dah ada experience. Defect macam ni dapat 9.5. Defect macam ni dapat 10. Tapi ada sampai satu tahap tu defect yang sama, skor dia tak sama. Saya assume mungkin dia punya standard dia checking card ataupun dah ada perubahan dia punya grader dia ke yang menyebabkan skor tu dah tak sama macam mana kita buat dulu. Sebab saya ada buat servis pre-grading. So James sendiri, ada tak pengalaman benda tu? Sepatutnya card tu bila dah repair, Jim confident ni supposed to be dapat 10 dah. Tapi bila sampai balik dapat 9. Apa komen Jim? Okay, kat situ dia ada pelbagai faktor sebenarnya. Okay, satu, kalau macam Sanji cakap tu betul. Ada certain issue, kita tahu ini confirm 9, ini confirm 8. Okay. Kalau kita ambilkan tu sebagai kita punya benchmark. Okay. Kalau berlaku, katalah, kalau problem yang sama tapi kita dapat result teruk, bukan seperti biasa, itu maksudnya berlaku inconsistency. Okay, sama ada daripada pihak grade, orang yang menggrading tu sendiri lah. KPI dia mungkin masih sama, cara dia result tu masih sama kat company tu, cuma bergantung kepada grader tu sendiri. Inilah kenapa ada yang buat manual cara grading, ada yang semi manual, ada yang betul-betul full AI.